Malaysia, juara Liga Super 2013 Lions 12 menamatkan kempen di peringkat kumpulan D dengan kejayaan mara ke suku akhir selepas membenam Kedah 3-1 di Alor. Ikuti laporan perlawanan bersama pengulas Astro Arena Syauqi Kahar dan Hasnizam Uzair. Terima kasih rakan tugas di studio. Berakhir sudah harapan pasukan Kedah untuk melangkah ke peringkat suku akhir apabila mereka tewas 1-3 di tangan pasukan Lions 12. Saya bersama dengan Hasnizam Uzair. Jadi Hasnizam, satu kekecewaan untuk penyokong-penyokong pasukan Kedah malam ini. Dengan tewasnya pasukan Kedah malam ini, di mana kita dapat melihat tonggak ataupun pemain midfield mereka tidak begitu menyelah, dan ini membuatkan mereka agak sukar untuk menembusi benteng pertahanan pasukan Lions yang dikemudi oleh Bayhaqi. Dan inilah serangan awal yang dilakukan oleh Lions 12, di mana Syafiq Ghani berjaya melepaskan satu rembatan tapi terkena tiang. Selepas mereka terlepas melalui percubaan Faris sebentar tadi, pasukan Lions tidak henti-henti mengasak dan akhirnya kapten pasukan mereka Haris Harun melakukan satu glancing header. Satu kesilapan daripada benteng pertahanan pasukan Kedah yang memberi ruang kepada Haris untuk melakukan tandukan dengan timing yang begitu tepat. Dan ini sekali lagi bagaimana tidak ada seorang pemain yang memberi tekanan kepada Safwan yang melakukan setup untuk Bayhaqi bagi menjaringkan gol kedua pasukan Lions 12. Jadi Bayhaqi menjaringkan gol kedua pasukan Kedah, dan selepas itu Kedah dilihat melakukan serangan balas dan hasilnya melalui hantaran lintang Syafiq, Alan Gush penanduk masuk. Satu jaringan mudah dari Alan Gush. Satu larian yang bijak sebenarnya dilakukan oleh Syafiq, di mana melihat kedudukan Alan Gush, dan ini sekali lagi bagaimana peluang yang dimiliki oleh pasukan Kedah dengan turning yang begitu pantas dilakukan oleh Khairul Maimin. Namun Rizwan Mahmud lebih bersedia. Segala-galanya tampak tidak terjadi bagi pasukan Kedah, khususnya kepada penyerang kebangsaan Khairul Maimin. Dia dikunci pergerakannya namun berjaya melakukan hantaran-hantaran lintang yang cantik dan dipersiapkan oleh barisan depan. Itulah yang dikatakan benteng pertahanan pasukan lain memainkan peranan begitu baik. Dan sekali lagi bagaimana larian solo yang dilakukan oleh Hafiz memperdayakan Fazilata dan ruang terus melakukan rembatan dengan teknik yang baik, dengan kelajuan bola yang mengelirukan Hadi penjaga gol pasukan Kedah untuk menjaringkan gol ketiga. Itu merupakan pertukaran taktik oleh Sundramoorthy kerana membawa Hafiz bermain di bahagian tengah, dan melalui hantaran lintang ini juga Kedah mempunyai peluang untuk menjaringkan gol kedua mereka. Namun sekali lagi tandukan Khairul Maimin melambung tinggi, dan ini adalah sepakan percuma Alan Gush. Satu teknik sepakan menarik daripada Alan Gush dengan ketenangan beliau, pengalamannya, namun sayang tidak tepat. Terkena palang sebenarnya. Okey Hasnizam. Jadi itu saja laporan kami dari Stadium Darul Aman Alor Kedah. Lions 12 menang ke atas pasukan Skot Kenari 3-1 untuk ke suku akhir.